Cara nak jaga, nak iron, nak kekalkan lama barang berdiamond. Nak pakai janguk kak, kena tahu cara nak jaga. Okey, untuk kain dengan tudung memang diamond lebat, tapi you nak campak meja basuh boleh, basuh tangan boleh, tapi biasa customer ramai dia kata sayang Ira nak campak meja basuh tangan. Okey, lagi bagus. Tak ada masalah tau, itu pilihan you all. Okey, untuk diamond dia kak, masa you iron penentu dia sayang. Tak kira kain, tak kira tudung. Dan jangan iron terbalik kak, tolong minta tolong jangan iron terbalik boleh tak sayang. Jangan iron kat belakang sebab gam dia akan tanggal. Okey, you iron daripada atas, cuma jangan heret je kak. Macam ni kan, you iron tudung kan. Sini tak apa kita heret. Ada kedut-kedut ni kita heret. Okey, tapi bila sampai dekat bahagian diamond ni, you mesti tekuk sayang. You tekuk macam ni. Tekuk macam ni kak. Tekuk kuat-kuat tak ada masalah. Cuma jangan heret. Heret ni tidak sama sekali. Tekuk, dia akan tahan lagi lama, lagi berkilat. Nampaklah diamond dia tercabut satu dalam mesin basuh. Dia dah kata boleh campak mesin basuh. Okey, ambil diamond tu kakak, jangan buang. Letak balik dekat cabut dekat mana? Dekat tudung ke, dekat kain ke? Tekuk balik, guna iron, ambil hujung dia yang macam ni. Bentuk kan? Kita punya iron macam ni kan? Tekuk balik. Dia akan lekat lagi lama kak. Lagi tahan. Itu tip dia. Ira tengok kan ramai orang kak, iron terbalik kak. Dia kata, alah sayangnya diamond lebat. Iron belakang lah. Janganlah kak, tu iron yang salah. Bila you iron yang belakang, you tahu tak? Ni kan ada gam. Gam ni akan cair daripada belakang kak. So dia akan keluar daripada bawah tu kakak.